Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, bertemu lagi di JMS Channel. Kawan-kawan, hari ini SK Tunku Muda Setim mengadakan kejohanan merentas desa peringkat sekolah. Bersemangat sungguh semua murid-murid berlari pada hari ini. To get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight come out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby. Boleh bagi tahu apakah objektif kejohanan merentas desa? Okey, pertamanya alhamdulillah hari ini kita telah selesai membuat aktiviti merentas desa peringkat sekolah yang dijadualkan pada hari Rabu hari ini 9 hari bulan. Cuaca baik dan kita telah berjaya melaksanakan aktiviti merentas desa dengan jayanya, dengan selamat. Okey. Manakala objektif kita pada hari ini adalah untuk menjungkir bakat-bakat baru dalam kejohanan merentas desa untuk kita bawa ke peringkat daerah yang akan berlangsung pada 18 hari bulan April 2025 di SMK Seri Pepatih. Kawan-kawan, ini Zikri. Beliau pemenang tahun 5. Tanya Zikri, apakah perasaan awak dengan kemenangan hari ini? Perasaan saya sangat gembira sebab saya mendapat johan tahun ini dan tahun lepas. Saya harap tahun hadapan saya akan mendapat johan lagi. Kawan-kawan, ini Heli Syafia, beliau pemenang tahun 6. Tanya Heli, apakah perasaan awak dengan kemenangan hari ini? Perasaan saya sangat gembira dan bangga kerana dapat johan pada tahun ini dan tahun lepas. Terima kasih. Ini Aras. Beliau pemenang tahun 3. Tanya Aras, apakah perasaan awak dengan kemenangan hari ini? Saya sangat gembira kerana saya dapat johan. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan, ini Damia Ashikin. Beliau pemenang tahun 5. Tanya Damia, apakah perasaan awak hari ini? Awak dengan kemenangan hari ini? Perasaan saya amat bangga kerana hari ini saya mendapat johan dalam pertandingan merentas desa. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan, ini Aisyah. Beliau pemenang tahun 4. Tanya Aisyah, apakah perasaan awak dengan kemenangan hari ini? Saya sangat gembira kerana mendapat johan pada hari ini dan saya berharap tahun depan nanti saya memenangi pertandingan ini lagi. Kawan-kawan, ini Ayi. Beliau pemenang tahun 4. Tanya Ayi, apakah perasaan awak dengan kemenangan hari ini? Saya sangat gembira sebab saya dapat medal
Macam tahun lepas, saya tak dapat medal, saya dapat nombor 3 saja. Dan terima kasih. Kawan-kawan, ini Sofia. Beliau pemenang tahun 3. Tanya Sofia, apakah perasaan awak dengan kemenangan hari ini? Saya sangat seronok dan gembira kerana dapat jauhan pada hari ini. 3, 2, 1.